Okey, pusing. Ni cara kita check. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu kes persona. Okey, persona. Okey, apa jadi kat persona ni, owner dia datang, dia bagi tahu tayar belakang dia ni ada bunyi. Bila dia bawa makin laju, bunyi tu makin kuat. So bila ada bunyi kat belakang ni semasa bergerak, biasanya dua benda je. Sama ada tayar dia atau bearing tayar dia. Okey, so pertama kita nak check bearing tayar dia dulu. Biasanya untuk check bearing tayar kita akan pusing tayar dia ni. So di sini saya perlukan bantuan. Okey, jom kita tengok bunyi tak. Okey, pusing. Ni cara kita check. Boleh dengar tak bunyi bearing tayar dia? Okey, so kalau ada bunyi macam ni, ini memang menunjukkan bearing tayar dia. Tapi kat sini saya nak nasihatkan lah. Kalau boleh, kalau nak tukar bearing tayar ni, pertama cari ada kualiti ataupun original. Nombor dua, kalau boleh tukar kiri kanan terus. Sebab banyak kes bila kita tukar belah kanan, tak lama kemudian belah kiri rosak. Bila kita tukar belah kiri, belah kanan pula rosak. Biasanya memang kita kena tukar kiri kanan sekaligus. So kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang ke Easy Motorsport Sunway Ipoh. So dapat tiap hari ni, saya